Tapi itulah jakit dalam bab kahwin tu kita tengok masa dululah tahun 80-an. Kita tengoklah masa zaman lepas sekolah budak-budak dulu. Pengantin perempuan bila majlis nikah, pengantin perempuan duduk dalam bilik 80-an. Dia akan buka sikit lasir, nampak hidung ni. Keluar kot lasir, jom tubik hidung. Orang kata mana pengantin perempuan? Tu hidung-hidung tu. 90-an pengantin perempuan keluar daripada lasir, duduk tepi bilik. Tu lah, tepi bilik. Duduk depan tu. Jauh lagi daripada majlis. Orang akan nampak tu, jom. Milenium dia sudah datang dekat. Nampak? Keluar gitu. Hak terbaru sekarang duduk tepi Tok Imam. Makin lama makin berjangkit, makin rapat. Betul tak? Ni yang pelik ni orang Melayu. Jauh dah sikit nguno puang, muka dah kala-kala macam lori minyak. Jadi Tok Imam nak baca dah khutbah nikah, bahang khutbah raya terus. Nampak? Jeng Tok Imam. Betul. 90-an dia keluar dah daripada pintu, jauh di tengah rumah. Milenium 2010 duduk tepi Tok Imam. Tak pelik, 2020 dia duduk atas riba Tok Imam. Betul. 80-an batal air semayang lagu mana? Lepas akad nikah, pengantin laki-laki pergi kat tepi lasir, perempuan pun olok tangan, nampak tangan hak puan keluar, nampak inal gitu sikit macam Undertaker. Tuan tak nampak. 90-an pengantin laki-laki pergi tepi lasir dan cium dahi pengantin perempuan. Tak? Milenium cium pipi di khalayak ramai, batal air semayang. Kau lama kau pelik. Nah, jadi 2014 cium mulut depan Tok Imam. Tok Imam mati bini dah 6 tahun. Nitik alio atas surat nikah. Kau lama kau pelik. Padahal duduklah jangan nak batal semayang, tiung tangan sudah. Main dia tiung pipi depan orang ramai. Nah,